Dah masuk Disember, berapa dah simpanan kita sekarang? Jujur je. Simpan 100 sebulan, patutnya dah ada 1,200. Kalau simpan RM500, patut ada 6,000 dah. Kalau simpan 1,000, patut dah ada 12,000 dah. Soalannya, berapa simpanan kita sekarang? Save, tengok sampai habis. Kalau simpan duit kertas tapi asyik bocor, simpan korek, izinkan saya guide cara yang lebih selamat. Mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, dia selalu pesan. Dia kata apa? Menyimpan ni kena paksa. Itu saja kunci dia. Pakar Kewangan Malaysia, Tuan Azizia Ali, pun kata benda yang sama. Simpan sekurang-kurangnya 10% daripada haji kita. Paksa diri. Kalau gaji 1,500, simpan 150. Masalahnya, simpan duit kertas ni senang sangat hilang. Betul tak? Sebab itu, saya cadangkan alihkan sebahagian simpan pada emas. Awal tahun itu, RM100 dapat 0.2336 gram emas. Hari ni nilai 0.2336 gram emas dah cecah RM143 dah. RM43 naik tanpa buat apa. Ambil simpan duit, kekayaan kita pun berkembang ikut harga emas. Nak simpan di mana? Dia sendiri simpan dalam akaun Gap Public Gold ni. Buka akaun ni dah lah percuma. Boleh menabung bila-bila waktu, bila-bila masa, ikut bajet kita sendiri. Siapa simpan, dia dapat. Tak simpan, tak dapat. Boleh simpan serendah RM1 sahaja. Ingat, simpan bukan tentang soal besar gaji. Simpan adalah tabiat, bukan jumlah. Nak tak saya bantu anda mulakan tabungan emas serendah RM100 sahaja melalui akaun Gap Gold Accumulation Program Public Gold. Untuk bermula, rujuk pin video saya tentang 4 langkah akaun Public Gold. Saya sendiri akan bantu bimbing cara yang terbaik untuk simpan akaun emas untuk anda. Jom kumpul emas 1 kg.